6 sebab kenapa emas sangat sesuai untuk dijadikan dana persaraan. Mereka yang bakal bersara ataupun yang baru bersara, tengok video ni sampai habis. Yang nombor 6 tu yang paling ramai orang tak perasan. Yang pertama, elak duit persaraan kita ataupun simpanan kita cepat habis. Ramai pesara hilang 50 hingga 70% dalam masa 3 hingga 5 tahun saja. Jadi, bila kita simpan emas, emas tak boleh habis macam duit. Emas susah untuk bocor dan emas bantu untuk kita tidak boros. Sebab itulah pesara wajib kena simpan emas. Yang nombor 2, emas melindungi duit daripada inflasi. Contoh, kalau kita ada duit persaraan, kita biarkan dalam bentuk duit, sangat-sangat rugi kerana duit kita sentiasa dimamah oleh inflasi dan susut nilai ringgit. Jadi, asingkan paling kurang sebahagian daripada kita punya dana persaraan dalam bentuk emas. Emas adalah simpanan jangka masa panjang yang stabil. Emas tak terkesan langsung dengan politik, ekonomi dunia atau prestasi mana-mana syarikat. Walaupun ekonomi jatuh, emas sentiasa stabil. Dan sebab itulah emas sangat sesuai untuk pesara yang inginkan kestabilan. Yang keempat, emas mudah untuk dicairkan bila perlu. Contohnya, kalau kita ada rumah sewa yang banyak berbanding dengan emas, tiba-tiba ada kecemasan yang memerlukan duit segera. Mungkin kita sakit ke atau apa-apa saja yang memerlukan duit segera. Kalau ada emas, dengan mudah kita cairkan untuk kita dapatkan duit. Tapi kalau hartanah, sangat susah untuk kita cairkan. Yang kelima, emas sangat mudah untuk diwariskan tanpa masalah. Emas sangat senang untuk dibahagikan kepada waris kerana nilainya jelas. Jadi tak perlu kos penilaian yang tinggi dan proses yang rumit. Dan nombor 6 ni, ramai sangat pesara yang tak perasan benda ni dan banyak berlaku dekat luar sana, yang mana emas melindungi daripada duit persaraan kena scam. Terlampau ramai pesara-pesara yang bersara telah kena scam. Dan tuan-puan boleh tengok dekat media-media mainstream, banyak berita-berita tentang pesara yang kena scam. Jadi, kalau tuan-puan sudah alihkan dana persaraan tuan-puan dalam bentuk emas, jadi tuan-puan dah terlindung daripada kena scam. Dapat sesuatu? Share video ni supaya lebih ramai pesara dekat luar sana dapat manfaat. Dan mana yang nak bermula simpanan emas, boleh isi borang sign up di bawah untuk saya guide step by step mulakan simpanan emas untuk persaraan anda.